2 hari lepas apa yang berlaku di Syria. Ramai orang tanya, saya dah buat video tapi video tak naik. So tolong like, share dan repost video ini. Tempat ni yang biru, tempat ni yang orang Bempers baru masuk ke Syria. Nampak yang ni? Line biru yang dalam Bukit Al-Golan. Okey. Jadi orang Bempers dah masuk sini. Dekat sini ada pejuang Syria. Pejuang Syria ni memang daripada kerajaan Syria, daripada askar Syria, tapi menyamar jadi orang awam. Okey, so mereka ada dekat sini. So pejuang Syria dah buat perangkap untuk orang Bempers dekat sini. Semasa orang Bempers duk masuk, dah sampai dekat sini, dah sampai dekat lorong yang sempit. So pejuang Syria terus menembak dekat orang Bempers. Lebih pada 8 orang cedera. Ada yang tinggi pangkat juga dah cedera daripada orang Bempers. Ada yang mampus tapi orang Bempers tak nak mengiktiraf. Orang Bempers kata cedera apa semua, tapi ada yang mampus. Sebab orang tempatan dekat sini dah cerita bahawa ada orang Bempers yang kena tembak dekat kepala dia. Macam mana dia cedera? Kena kepala dia, mampus dah dekat sini. Dan darah orang Bempers dah ada di kawasan ini semua. Darah yang najis. So orang Bempers tinggalkan kenderaan diorang apa semua dan lari. Lepas tu berapa orang yang lawan semua orang Bempers ni dengan kenderaan diorang apa semua, dengan drone diorang, dengan jet diorang. 3 orang. 3 orang Syria yang lawan diorang. Diorang tinggalkan kenderaan apa semua dan lari. So lepas tu orang Bempers buat serangan udara dekat kawasan ni. Ada dalam 14 orang syahid. Daripada wanita, budak kecil, orang awam. 3 pejuang Syria memang dah syahid. 3 orang Syria, 3 pejuang yang lawan orang Bempers dah syahid. Jadi orang Bempers setiap hari duk ugut nak masuk Syria, nak buat macam ni, macam tu apa semua. Syria belum lawan lagi. Yang ni baru 3 orang lawan 20 orang Bempers. Bayangkan kalau diorang masuk lagi dekat dalam, apa yang akan berlaku. Dekat sini pun insya-Allah dah dekat dah. Akan jadi something buat orang Bempers menyesal masuk Syria. InsyaAllah. Dan Bukit Al-Golan insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala akan bebas. Masjid Al-Aqsa akan bebas insya-Allah. Assalamualaikum.